makaroni ala bilis, cita rasa Malaysia. Pergi mana pun tak dapat tau. Tapi kalau anda ada bersama saya di Carrefour Kelang, mesti anda dapat menikmati keharuman ya. Bukan rasa, belum lagi. Belum waktu berbuka puasa, belum lagi. Yang pasti segala bahan yang kita gunakan, Kamal, kita boleh dapat di Carrefour Kelang. Harganya berpatutan. Saya bukan apa, saya dah mungkin saya punya keimanan saya untuk puasa ni, tengok benda ni boleh tergugat sikit ni. Tu jangan, nanti si berdosa sebabkan sis kau punya pahala kurang. Okay, cancel. Cancel lah. Teruskan makaroni ala bilis. Okey, ala bilis. Okey, yang pasti resepi istimewa ini bukan hanya untuk Kamal Adli, tapi untuk semua penonton-penonton serta ketua-ketua Ramadan. Sabar ni, tengok orang bujang ni, pelakon yang mencipta nama nak masak ni. Takut ni. Saya pun takut juga. Takut tak jadi. Okey, sekarang ni Kamal nak masak apa untuk sis ni? Okey sis, saya ni sebenarnya tak adalah. Saya rasa tak ada lagi orang buat. Saya akan buat kebab untuk sis. Okey, tapi nama kebab saya ni kebab ala bayonik. Kalau makan kuat lah, boleh berlari. Kuat boleh lari terus, hilang terus. Oh, patutlah dia suruh sis ambil ni. Susu Dairy Champ. Sebab guna susu ni lah yang buat dia jadi bayonik. Tapi kebab saya pakai susu tau. Jarang jumpa. Dan yang paling penting sekarang ialah guna ayam. Tapi kita guna part of ayam, kita guna dada. Ni dia. Jadi kalau anda di rumah yang nak buat kebab ala bayonik, kena pastikan anda ambil bahagian dada. Kerana bahagian dada dia lebih isi, betul tak? Ya. Kan, kalau kita nak buat kebab, isi dia kena banyak. Kalau tulang bukanlah kebab namanya, itu namanya sup tulang. Resepi ni selalunya Kamal makan ketika berpuasa ke, hari raya ke, macam mana? Selalu kalau kebab ni saya akan ada mood. Selalu mood akan datang bila bulan puasa, bila time tak nak buka tu. Bila saya rasa malas nak pergi bazar ke, nak pergi beli dekat shopping complex ke, saya buat. Itu pun dulu mak saya ajar lah. Tapi saya ingat-ingat lupa. Ni nak cuba recall balik lah ni. Untuk sisa. Ini resepi daripada mak lah. Bagusnya. Tapi mak Kamal tak makan makaroni, tapi kebab pandai buat pula. Dahsyat lah. Kebab daripada mana? Daripada, from the Istanbul, daripada negara sana kan. Tapi mak saya tak adalah buat ala bayonik. Saya seorang je lah. Mak Kamal masak ala apa? Kejap, ada alamak. Ada alamak. Kebab alamak. Jadi kalau anda nak tahu macam mana agaknya rupa kebab ala bayonik, anda terus bersama saya dan juga Kamal Adli, pelakon yang meningkatkan namanya. Dan kami masih lagi berada di Carrefour Kelang Ketung. Betul? Saya nervous. Nervous. Ingatkan ada kau bertafakur ke semayang ke apa ke kan? Lain macam ni tadi kan, bukanlah? Bukan. Nervous. Saya hampir lepas 15 tahun tak masak, hari ni akan masak balik. 15 tahun Kamal Adli tak masak? Dahsyat Bang Bahan, 15 tahun tak masak. Siapa sangka kebab ala bayonik ada beras. Sis ingat kebab yang cocok-cocok tu aja, rupanya ada nasi berbagai. Itulah yang orang tak tahu. Itulah kelebihan kebab ala bayonik ni. Itulah yang kata guna susu ni. Untuk dimasukkan ke dalam nasi ni. Itulah dia. Kalau kita makan kebab tak ada nasi, tak bayonik jadinya. Tak kuat jadinya. Mesti ada nasi juga, bau bayonik. Tapi saya rasa mesti orang tanya kenapa saya punya kebab tak ada kebab. Tak ada roti. Yelah, kita tak pakai pita bread lah. Sebab apa? Sebab ada roti. Ada roti. Nasi ni. Bulan puasa faham. Saya faham. Bulan puasa tak apa. Alah, kau jangan mengatur sis ya. Kau jangan banyak cakap. Okey, kita dengan bahan-bahan yang diperlukan. Kita ada mentega. Wah. Lepas tu daun garim. Susu Dairy Champ yang dah disuka. Memang biasalah. Saya memang pakar. Lepas tu kita ada bawang. Ini seterupa nama dia tadi. Tak berbuah lah kau pada album dia. Capsicum merah, capsicum hijau dengan lada benggala ataupun cili benggala. Pakai nanas juga. Ya Allah, kegemaran Sheryl Rosli nanas tu. Okey, yang ini apa? Ini adalah ayam yang ada diperap. Kau perap dengan cili sos, barbecue sauce. Hujan. Tak dengar sangat. Saya tahu, saya nak test bau dia. Nak test Sheryl Rosli konon-kononnya. Test bau tak? Bau kan? Dalam Carrefour Kelang ni sejuk. Tiba-tiba hujan pula, bertambah sejuk kita orang ni. Inilah namanya berkat. Memang berkat sangat-sangat. Tapi nasib baik sebab ada bumbu. Okey?
Kita masukkan apa? Nanti kejap beras ni, beras? Beras nanti dulu. Oh, beras. Oh, bukan. Berapa cawan ni? Jadi 4. 4. Ya? Alhamdulillah. Okey. Cukup untuk buat kita berbuka puasa kejap lagi. Okay, jadi kita masukkan apa kita dulu? masukkan dulu mentega ni. Kita ganti dengan minyak, kita letak mentega. Okey. Memang nampak macam tu. Yang ni lebih kurang macam nasi mentega lah ni. Yes. Oh. Yes. Okey, lepas tu kita masukkan. Dan ni kita masukkan daun kari, okey. Okey. Masukkan sikit daun kari. Oh, hebat. Oh, macam ni. Ini nak bagi bau sikit. Nampak bau dia. Dalam. Mungkin dalam TV tak boleh bau apa yang kita bau. Memanglah. Tapi memang dekat sini si rasa terharu lah. Terharu sebab kehebatan resepi ni yang memang nampak lain pada yang lain. Kita masuk pula susu. Ya Allah, pandainya Kamal. Untuk intalah dia anak abang kau. Dah lah muda. Pandai pula memasak. Okey. Jadi kita nak bagi pecah minyak juga sebenarnya ni. Okey, nak pecah minyak. Pecah minyak. Oh, pandai kau menggunakan perkataan tu, pecah minyak. Okey. Oh dia okey, sis tolong angkat. Ini tak payah letak garam, tak payah letak apa lah, tak payah. Tak payah. Tak payah. Tak payah. Tak payah. Anu mata kau melili-lili kan ada petunjuk daripada atas. Ada petunjuk lah daripada atas. Saya ingat balik apa mak saya cakap. Oh, ingat mak balik. Oh, jadi bila ingat mak balik kena cek petunjuk lah. Okey, ni sekarang ni kita masuk. Oh, kena masuk tu. Masuk dalam ni Dah boleh masuk tapi kita masuk masuk dulu. Alright. Okey, maaflah saya orang lelaki tak pernah pergi dapur. Saya punya cara tu mungkin orang tak senang sangat. Tapi jangan tiru saya punya style. Ya, tak apa. Ini cara Kamal Adli. Ini cara Bionic buat kerja. Sedapnya bau. Okey, lepas kita masukkan apa, Kamal? Okey, sekarang ni kita boleh masukkan air. Oh, air. Air ni dah disukat. Dah disukat untuk 4 put beras lah. Yes. Kita masukkan? Masukkan. Situ tolong saya. Okey. Alright. Alhamdulillah. Bagus ada situ. Selalu saya buat seorang-seorang je. Aduh, sedapnya bau nasi kau ada daun kari. Nasi tengah masak. Penonton di rumah kena sabar. Bionic dia baru siap separuh aja. Ini dia punya ayam ni, kebab ni macam mana? Okey. Ni saya nak tunjuk ni. Sebelum tu kita kena jaga kebersihan dulu. Memang jaga kebersihan. Kena jaga kebersihan dulu. Takut kan? Kuman-kuman yang kita nak bagi orang makan. Banyak lagi? Okey, saya boleh share ke? Boleh. Minta maaf saya. Okey, untuk proses kita membakar kebab ini kita menggunakan table grill. Tapi kalau siapa nak pakai BBQ kan, macam pakai arang yang terus style BBQ style punya kan boleh. Ini kita siap satu. Macam tu je. Macam ni. Sis boleh jaga kan, takut dia terhangus ke? Takut sangat. Saya boleh fokus untuk ni. Jadi kita banyak kala kalau adik-adik ke seronoklah nak main-main. Yes, betul lah. Sis rasa bila hari raya kadang-kadang untuk kelainan kita buat rumah terbuka kita boleh menyediakan kebab ni Betul. Tok Sebelah sini dah masak dah. Laju Baguslah. Nak masak dah tu. Macam mana Kamal nak tahu sama ada keluarga Intan Ladena menerima Kamal Arif seadanya ataupun tidak? Saya pun tak tahu. Kita berbalik kepada kita punya. Berbalik apa benda? Sis soalan kau tak jawab lagi. Sis, saya nak tanya, sis raya balik mana? Wah. Hebat. Bukan nak kalau carta artis lelaki bersama dengan Syarosli dan Ketua-Ketua Ramadan 2010, calon-calonnya adalah, pemenangnya adalah. Kan? Nampak? Bionic sangat. Bionic sangat. Tak apa makan ni. Ya Allah. Kalau tubuh tak sasa, tak tahulah Syarosli nak cakap apa. Terima kasih Kamal Adli. Sama-sama. Kerana sudi menunjukkan resipi yang cukup hebat iaitu kebab ala Bionic. Khas untuk penonton-penonton setia ketuk-ketuk Ramadan. Dan yang penting jangan lupa untuk membuktikan. Ini hasilnya. Ya Rabbi, ya Rasulullah. Siapa yang tidak tergoda tak tahulah. Dan hati-hati di luar sana pasti akan rasa tergugat dengan kehebatan Kamal Adli si Bionic ni. Disebabkan itu, kita ada sedikit cenderah hati untuk Kamal Adli. Daripada Care4 Malaysia. Wakil daripada Care4 Malaysia. Kita ada Cik Zul. Apa khabar Cik Zul? Terima kasih banyak. Alright, terima kasih Cik Zul ya. Dan disebabkan artis jemputan saya ni memang hebat. Dia gunakan produk yang menjadi penaja resmi Ketua-Ketua Ramadan 2010 Dairy Jam. Ada cenderah hati dari Dairy Jam.
ada lagi. Terima kasih.